Tindakan Donald Trump yang menyerang Venezuela, menculik Nicolas Maduro dan kemudian kata Amerika Syarikat akan run Venezuela sehingga safe power transition adalah satu tindakan yang membakul sampahkan World Peace Contract yang telah dipersetujui sebelum ini. Selepas Perang Dunia Kedua, negara-negara superpower ni telah come out dengan satu World Peace Agreement untuk mengadakan ataupun mencari satu sistem yang boleh diguna pakai untuk menyelesaikan perselisihan pandangan ataupun pendapat di antara negara dengan negara lain. Mana taknya sekiranya tiada undang-undang dunia, negara-negara boleh membuat sesuka hati mengikut undang-undang rimba yang mereka inginkan. Sekiranya mereka tak dapat sesuatu, mereka boleh terus serang dan dapatkan negara tersebut. Dan ini boleh menyebabkan negara-negara besar yang berkuasa boleh menindas negara-negara yang kecil. Jadi ini menyebabkan tertubuhnya United Nations Charter pada tahun 1945 dan ia come into forces pada 24 Oktober 1945. Under United Nations Charter ada 4 core principle yang patut direspek oleh semua orang. Nombor 1, prohibition of war in which countries tak boleh sesuka hati dan sewenang-wenangnya attack country lain. Yang kedua, respect of sovereignty ataupun menghormati kedaulatan negara. Negara-negara punya borders, independence mesti dihormati dan tidak boleh dicabuli sesuka hati. Yang ketiga, peaceful dispute of resolution in which sebarang konflik patut disettlekan secara diplomasi dan bukannya dengan peperangan. Dan yang keempat, collective security in which peperangan mestilah diadres secara kolektif dan bukan secara unilaterally. Hal ini diterangkan dengan jelas dalam artikel 2/4 of UN Charter. Hanya terdapat 2 saja exception, iaitu nombor 1 for self-defense iaitu under article 51 dan juga nombor 2 sekiranya Security Council memberi authorization. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ini sememangnya melanggar prinsip keamanan dunia yang telah dipersetujui dan Amerika Syarikat nak lakukan dunia ini macam bapa dia punya. Walaupun kita tahu Amerika Syarikat nak leverage on all yang Venezuela ada dan juga untuk mengekalkan pengaruh di Latin Amerika untuk mengekalkan hegemoni di dunia ini.